Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan di Coket, guys. Kita berada di Coket. Sini ayah nak tengok tuh yang bongkar tuh. Ya, ya nak tengok yang kena bongkar tuh. Yang jual beg Yang kena bongkar tuh tengok. itu mana dia dah? Apakah dengan Lalu mana cari jalan lalu nanti. Coket, guys, Coket. Cuma tahu apa? Kita Coket nih, Coket. Ayah gerak lah pi bawa handphone. Hah? Pi bawa gerak lah. Mereka beli iPhone. iPhone tunggu. Tak nampak, saya tak nampak cantik iPhone. Ya, yes, memanglah. Cantik sangat. Jual tanah terpuji. Tak payah tunggu-tunggu tak? Tak payah tunggu-tunggu. Apa tunggu-tunggu? Coket. Belum balik-balik. Ada mana? Berada di Coket, guys. Coket Kuala Lumpur. Tak, sini ah. Ayah nak tengok kena bongkar tu, yang kena bongkar tu. Bongkarnya mana? Ini lah pasal ni lah. Tegakkan lah. Tegak. Tegak tak boleh. Tak boleh. Ni boleh yang Ni pasal Coket ni yang dibongkar. Yang tak boleh berniaga dah. Tak boleh berniaga. Ni lurus belakang ni. Nampak ni. Ada. Tu kan. borong. Tanya dulu. Campur. Tok 12. Ini oleh Indonesia. Cantik. Berapa adik? Tengok ke adik? Tengok ke? Berapa? Mana orang? Tanya tu perempuan. Tanya dulu, beng-beng berapa? Ini Indonesia punya lah dek. Makan Indonesia, kita nak beli makanan Indonesia. Tenggo mana dek? Tenggo. Tanya lah. Tanya lah yang baju putih tu. Berapa? Hah? 15. Mahal lah dek. Mahal lah sekat Indonesia 17,000 je. 17,000 lebih kurang RM6 tak sampai. RM5. Ha? Satu kotak. Iyo. Abang tengok 36,000. 36,000 dekat mana? Dekat dunia tu. Ya ada. Ada. 36,000. Oh, iya ke? 36,000. Mana RM10 lah. Tapi dijual 15 eh? Oh. Tanya nanti. Cuaca mendung. Tak, tu lemang pek ah. Ada lemang pek? Hah? Tak betul ada pek lemang. Ya lah. Tak lah. Nak beli lah. Beli sikit lah. Kan tak ada duit. Beli lemang tu. Tadi. Lemang ni tak apa. Tak beli lemang. Lemang ni makan dengan apa kak? Apa dek? Makan dengan apa lemang? Bakso. Tak, lemang saya tanya. Saya tanya lemang. Loh,
Makan dengan apa? Berapa satu potong? Mana? Yang mana, Bang? Lemang. Lemang 2,5. 25 ringgit. Ah, dua. Bagi dua kepala. Iya. Ngedusi ya. Ngedusi. Kue gagai, bang. Seru nih. Beli lemang guys. Beli lemang. Makan dengan apa? Lemang makan dengan apa? Goreng. Dengan durian kan. Lemang, beli lemang. Kak, ini pasar di Mak susu 5 ringgit, mak itu 10. Berapa 10? mau dibangun lagi kak? Tadi berapa? Ya mak 50 dah. Terima kasih. Mesti aku pegang. Terima kasih banyak ya. Nah, seraya. TikTok nah ya nak beli buat rambut. TikTok. Apa nama? Pegang aja. Sudah ya? Kan laju sangat, pusing dia. Laju pusing tak nampak deh. Kabur deh. Banyak. Ni. Nampak sangat tua sangat ayah. Tapi tak apa. Coket. Ah, ni pasar. Pasar coket nih. Kita berada di pasar coket, guys. Alah, dia bukan pemborong. Dia retail. Bisa juga. Kotak ni dia menjual. Kilo berapa? Mana? Ni makanan Indonesia. Ini yang tutup. Iya. Mana ini dek? Saya tengok beng-beng dek. Saya tengok beng-beng dek. Nah, ini tengok beng-beng. Anak saya nak beli beng-beng. Nak beli beng-beng deh. Ini pasar coket. Nah. Coket. Pasar coket. Pasar coket. Mas Nanjani. Tuh baik kemarin. Beng-beng. Anak saya mau beli beng-beng. Buah, kedai buah. Buah apple. Berapa, Bek? Hah? 14. Saya tempat lain banyak ni kedai. Oh. Pemborong ni Nanti dapat 12 ni. Okey. Kita di pasar coket. Yang ayah beli Maggi, laptop. Ah, situ lah. Ya. Hah? Tunggu loh. Pergi tempat siano loh, si Eli. Tempat Eli yang jual baju kita tu. Kat mana? Sini, dekat ni kedai dia. Kita Dia jual apa? Baju Melayu. baju perempuan. Ah, ni ah, coket ah. Mana je? Coket yang dah dibongkar ni. Ni UO lama. Ha ni.
Ini Jalan Haji Husin sini. Jalan Haji Husin Coket. Beli sawah abe. Sini Heli. Banyak kedai tutup nih. Itu ada enggak? Kau enggak? 5 tak ada sih. Tak lah. Tanya. Le. Depan ni tutup Dah ada bongkar. Diroboh kan? Oh. Ya. Oh. Nih, kedai Eli nih. Saya masakkan saja. Eli Coket.